Hadut hatam kita tu puak ni ya, yang tak sedar diri. Orang-orang ni lah, tok-tok lebih ni lah tolong Moha itu ni. Bila Moha berkawan dengan DAP, dapat undi Cina begitu banyak, Moha ada kuasa, Moha tekan pah balik nak beri pah mati. Hoi, kita orang hidup, kita akan lawan sampai kita menang. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, lepas merdeka ada parti PAS, UMNO, ini dua-dua Melayu, MCA untuk orang Cina, MIC untuk orang India. Mari kemudian sikit ada gerakan. Mari tahun 63 ada DAP. Mari tahun 1998 ada PKN. Budak-budak PKR yang masih menyusu, masih pakai pampers. Parti Moha dulu nama Parti Keadilan Nasional, yang tolong tubuhkan PKN tu PAH, yang tolong anjur majlis-majlis ceramah membela Anwar Ibrahim yang dipecat tahun 98. PAH tolong masuk di Kedah distrik ini pun, sampai orang PAH punya baik buka khemah isi borang PKN punya nak tolong Moha hidup membesar, cantum PKN dengan Parti Rakyat Pala Lembu, jadilah PKR. Di bendera mata lebam, lambang merah di tepi itu adalah daripada Kepala Lembu dulu, Parti Rakyat. Budak-budak PKR yang masih pakai pampers pada waktu tu, Moha hidup mewah, hebat, ada kuasa, belagak merak buih. La ni tu pasal PAS yang tolong Anwar Ibrahim bila dia dipecat. Kita yang tolong isi borang, buka khemah, rata riti majlis ceramah PAH, isi borang PKN. Zaman itu aku nyesal dah ini. Taubat tak buat dah mapuh lagi. Orang bahasa ni tuan-tuan tak boleh tolong. Bila dia terlepas ya, kita lepas dia tengah sepit, dia terlepas ya, dia tokak kita kelik. Lah dia tokak kita. Hadut hatam kita tu puak ni ya, yang tak sedar diri. Orang-orang ni lah, tok-tok lebih ni lah tolong Moha itu ni. Bila Moha berkawan dengan DAP, dapat undi Cina begitu banyak, Moha ada kuasa, Moha tekan pah balik nak beri pah mati. Hoi, kita orang hidup, kita akan lawan sampai kita menang. Boleh tuan-tuan? Selesai dia boleh lah. Ni kuat ceramah PKN dulu. Sorak suruh masuk PKN. Lama-lama kita balik harajadah itu. Ni ada kosik ni tak ramai. Di Kedah ni ada lah. Ni merak buih puak-puak ni tuan-tuan. Tak ada ni doktor ni pakai doktor dah. Tak ada ni doktor lagi. Boh doktor dah dinama, suruh orang panggil dia doktor. Lah bapakmu. Orang asyik kata aku tu ya, bukan apa ya. Nama adalah senarai. Doktor tak ada lagi, tapi boh nama doktor. Punya kepuluh gelaran pangkat. Nak beri orang hormat, beri orang terpesona dengan dia mah. Tak sah orang pakai juga. Tu jadi menteri. Aduh. Esok dia mau ulah. Masa dia bertanding dulu pun, yang lawan dia tu Dr. Robert. Dr. ni doktor betul lah. Dr. Robert kata dia belum layak pakai doktor tu,
Sebab dia tak buat housemanship di Malaysia, dia mengaji di Bandung, tak dan jadi doktor, balik masuk politik, tak buat housemanship. Syarat housemanship ni macam intern tu lah, praktikal tak buat. Kalau lawyer dia panggil chambering, kena chambering dulu baru boleh jadi lawyer. Doktor kena buat housemanship, itu pakai DR, doktor. Kalau gitu ko lorong jetik baru ramai, tak cocok ni. Dia orang panggil doktor juga, cocok sendiri. Lebih kurang tu lah. Cuma tu tak panggil ya. Dia tak panggil lah dia doktor. Tuan-tuan sekalian, tahun 63 DAP selepas keluarnya PAP. PAP itu parti yang memerintah Singapura. Oleh kerana mereka ni nak merdeka, maka mereka setujulah masuk Malaysia. Sabah, Sarawak, Singapura setuju masuk Malaysia, sign perjanjian menyertai Malaysia tahun 63. Lepas merdeka dengan Malaysia, pakat terbit lah Singapura, heret terbit. Masa tu PAP boleh bertanding, ada ahli parlimen PAP di Bangsar, Kuala Lumpur, PAP. Oleh kerana dia terbit, maka PAP tarik, ditubuhkan mewakili mereka tahun 63 tu DAP. Parti itu yang merintah kita hari ini, mengulangi balik apa yang telah berlaku pada masa lalu. Dia masuk putih lah 2 minit. Kalau musuh tadi pun mujur. Hari ini pola politik telah berubah. Orang-orang Melayu mari kepada PAS atas rekod bersih PAS. Keyakinan kepada Islam telah kembali mekar. Orang-orang pernah berjanji pada masa lalu, berjanji yang muluk-muluk, berjanji yang hebat-hebat, sampai semua orang terpesona dengan janji itu. Bagi peluang kepada dia, dia menang pakat DAP, pakat dengan 47 kes itu, tubuh kerajaan. Jadilah kerajaan Madani pada hari ini. Tuan-tuan boleh lihat sendiri kesannya apa. Bila kuasa politik tidak lagi berada di tangan bangsa yang menjadi teras negara ini, maka kuasa politik digunakan sewenang-wenangnya, maka berlakulah kepincangan di sana sini. Kerana teras kuasa politik Malaysia mesti berada di tangan orang Melayu, bangsa yang paling besar di negara ini. Bila kuasa politik berada di tangan bukan Melayu dan sebahagian Melayu yang bergantung kuasa itu dengan undi bukan Melayu, maka negara ini akan pincang. Kita boleh tengok yang berlaku depan kita lah ni. Teori itu telah terjadi dengan jelas. Mu ketepikan bangsa terbesar di negara ini atas alasan demo itu pun beranak di sini. Mereka lebih baik, sampai mu buat ayat kata kafir yang tidak rasuah lebih baik daripada Islam yang rasuah. Dilontarkan ayat-ayat tu dulu, sampai kita pun pejam mata fikir betul juga ni. Sebenarnya tuan-tuan, ayat tu salah. Ayat yang betul ialah kafir yang tidak rasuah tidak akan pernah lebih baik daripada Islam yang tidak rasuah. Betul tak? Kena kata lagu tu. Tapi dia makona bagi kita pelengong. Tuan-tuan, apa yang berkecamuk di negara ini pada ketika PMX ni adalah kerana kuasa politik negara ini tidak lagi berada di tangan, tidak lagi ditentukan, tidak lagi berada di
bangsa paling besar di negara ini. Kita diperintah oleh minoriti, orang-orang yang datang kemudian, orang-orang yang datang selepas segala kekusutan, cabaran, peperangan, penindasan, kezaliman yang dibawa oleh penjajah telah ditamatkan. Maka mereka pun datang, dan mereka datang memegang kuasa ekonomi. Akhirnya mereka nak kuasa politik. Maka berlakulah ketidaknyamanan di kalangan kita. Sebab itulah berselerak. Buat dasar apa pun orang tak boleh ikut, orang tak boleh terima. Dan adalah perjuangan pola politik pada masa depan. Inilah asas dia. Dia mau cuba tutup, buat undang-undang. Bukan undang-undang. 3R bukan undang-undang. Undang-undang kena bentang di parlimen, lulus di parlimen baru boleh dikuatkuasakan. 3R tidak pernah dibentang, tidak pernah diluluskan, tiba-tiba jadi undang-undang. Dia pun nak tutup pola ini dengan melarang 3R. Dah aku dah cakap dengan Natapu hari dah. Politik kita ni asas dia tu. PAS ditubuh untuk perjuangan Islam, Melayu ditubuh untuk UMNO, ditubuh perjuangan Melayu walaupun palsu. Lah ni tak ada lah hidup Melayu, tak berani cakap lah. Kawan-kawan DAP 2 minit lagi. Kawan-kawan DAP tak berani hidup Melayu, tak berani. Sepatah tak biasa dengar dah. Walaupun asas tubuhnya UMNO tu Melayu. MCA, China, MIC, India. Ini semua res. Salah satu daripada R tu. Semua parti politik ditubuhkan atas R, res. Macam mana tak boleh cakap tentang R, res? Mau nak bagi orang mandul? Nak bagi orang semua jadi bodoh, tidak sedar diri. Patutlah mahu jadi tak sedar diri habis. Tuan-tuan sekalian, sebagai yang dipetua PAS di kawasan Sik ini, saya ajak tuan-tuan terus bekerja untuk memenangkan kita sekali lagi. Kita ajak kawan-kawan kita dalam UMNO. Sik ni PAS UMNO je, parti lain tak bisa menang. Kita alu-alukan semua orang UMNO nak bersama dengan kita dalam PAS ni. Walaupun mereka duduk dalam UMNO, berorganisasi dengan UMNO, ketua demo UMNO, tapi kita percaya orang-orang Sik yang cerdik, yang celek, dia tahu dia nak undi siapa. Dalam pilihan raya akan datang, dia akan bersama dengan kita, insya-Allah. Kita tidak amalkan pilih kasih, kita tidak berdiskriminasi, kita tak pilih bulu, kita beri sama adil. Kita harap orang-orang PAS, orang-orang UMNO di Sik ni terus saling menghormati, bersatu padu, bergaul bercampur macam MN dulu. MN dulu tuan-tuan, lama tak pergi seneri rumah UMNO. Ada MN rumah UMNO orang PAS awak sampai. Serenuk, kita jadi serenuk, adik-beradik boleh kawan balik. Kita harap perkara itu berkekalan, kerana kita semua satu akidah, satu kiblat, satu Korea, sekapung, adik-beradik semua. Kita akan bersama dengan Islam sampai akhir hayat kita, baik dalam kehidupan seharian, juga dalam siasah, pentadbiran dan pemerintahan di negara ini. Terima kasih pada para tetamu. Terima kasih kanda saya Ustaz Derih. Mari pada Johor layan juga permintaan Sik, walaupun dia kena ada di Kuala Lumpur pagi-pagi esok. Saya tak tahu dia nak naik bas lagi. Pandai-pandai Ustaz lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.